peringkat semifinal, Barcelona sah tersingkir daripada Copa del Rey. Antara Barcelona menentang Atletico Madrid, gila guys, game yang sangat-sangat menarik. Seperti mana korang tahu, keputusan sebelum untuk first leg, Barcelona telah kalah 4-0. So sudah semestinya satu tugas yang sangat berat untuk pasukan Barcelona mengejar 4-0 tu bukan sikit ya. Ini recap serba sedikit mengenai perlawanan Barcelona menentang Atletico Madrid second leg. Agak malang sebenarnya untuk Barcelona terpaksa turun tanpa Lewandowski. Ferran Torres berada di kesebelasan utama menggantikan Lewandowski. Secara totalnya memang perlawanan didominasi oleh pasukan Barca. Even aku rasa untuk position game pernah sampai hampir 80% untuk Barcelona. Jaringan Barca hadir pada minit ke-29, jaringan Bernal. Barca terus merancakkan lagi permainan. Gol kedua sebelum tamatnya separuh masa pertama, jaringan daripada Rafinha, penalti 2-0. Untuk separuh masa pertama, walaupun perlawanan didominasi pasukan Barca, tetapi Atletico Madrid tetap mampu menyerang. Griezmann, Lookman, oi, dua ni bahaya betul Masuk separuh masa kedua, walaupun adanya pertukaran taktikal pada separuh masa kedua, tetapi perlawanan masih tak banyak berubah. Barcelona masih mendominasi permainan dan Atletico Madrid terus bertahan. Jaringan ketiga, Barcelona hadir pada minit ke-71, hasil jaringan daripada Bernal sekali lagi. Ada beberapa talking point yang kita boleh borakkan mengenai game ni. Yang pertama, Koundé yang injured pada awal permainan. Disebabkan dia injured, Balde terpaksa dibawa masuk. Tetapi malang sekali, Balde ni juga injured second half guys. So terpaksa dibawa keluar dan digantikan oleh Araujo. Satu benda yang menarik dalam perlawanan ni, Araujo tu macam tak main sebenarnya tahu. Sebab apa? Dia bukan main kat back four, dia main kat bahagian forward guys. Dia macam, aku tak tahu dia main apa tu, tapi agak menarik lah tactical tu. Yang kedua, 14 kali corner, lebih daripada 14 sebenarnya untuk Barcelona, dan untuk Atletico Madrid tak ada. Dan yang terakhir, salah satu pemain yang aku rasa aku sangat-sangat suka untuk Atletico Madrid, walaupun saya fans Barca, Griezmann. Walaupun berada di dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, tetapi disebabkan Griezmann ni seorang ni je, dia paling banyak melakukan masalah untuk defend Barca. Masa penuh, Atletico Madrid menang dengan agregat 3-4.